Kat sini kan tempat kaunseling yang abang kata nak bawa Fina tu. Ya bukan, kita nak pergi makan dulu kat depan tu. Fina kena isi perut. Takut kaunseling tu lama nanti. Betul juga tu kan. Terima kasih bang. Kalau bukan sebab abang hari tu reply DM Fina, mesti Fina tak tahu kan macam mana nak lari daripada rumah macam neraka tu. Fina jangan cakap macam tu. Setiap ujian tu ada sebabnya. Okey? Abang janji abang akan tolong semampunya. Kau okey tak? Semalam aku dengar Noah datang rumah kau. Macam mana kau tahu? Arman bagi tahu aku. Sebenarnya Arman call aku. Dia kata dia nak jumpa aku cakap pasal kau dengan Noah. Ya Allah, Jihan. Kau yang bagi tahu Noah perasaan aku selama ni? Sorry lah. Aku cuma nak tolong kau je. Tolong apa? Ha? Kau rasa benda yang kau buat ni tolong ke? Jihan, kau tahu tak? Benda yang kau buat ni menyusahkan tau. Kau dah hancurkan perasaan Noah. Berapa kali aku nak cakap dengan kau? Aku dengan Noah, kita orang tak boleh bersama. Jadi kau ataupun sesiapa je, boleh tak jangan nak masuk campur atau tentukan hidup aku? Saya cuma sedar ketika hati kita terlalu berharap pada manusia, Allah akan timpakan ke atas kita betapa pedihnya sebuah harapan. Supaya kita tahu yang Allah itu cemburu kepada hati yang mengharap selain dari dia. Kerana itulah Allah menghalangi perkara itu supaya kita berbalik pada dia. Noah, terima kasih sebab selama ni awak prihatin terhadap saya. Awak ambil berat pasal saya. Saya tak akan pernah lupakan awak. Assalamualaikum. Mak! Mak.